Okay, kita nak buat pasta goreng kari. So first rebus pasta. Petik sedaun kari depan rumah mak ai. Lepas tu ai masukkan minyak panas. Lepas tu bawang merah, lepas tu bawang putih. Sebenarnya better bawang holland lah, tapi ai pakai bawang merah. And then dah naik bau tu, masukkan daging. So tak pada daging kecil-kecil. And then daging tu akan keluarkan air. So bagi dia macam kering sikit kan. Dah lepas keluar air ni, masukkan daun kari. And then serbuk kari of course. Lepas tu masukkan tomato. And then I put capsicum. Tomato tu lebih sikit lah. Lepas tu gaul sampai dia macam dah keluar minyak. Masukkan makaroni yang makaroni atau spiral ni yang telah direbus tadi. And then dah lepas masukkan, kita gaul. Jadilah macam ni. And then I put yogurt. Sebab dia dah kering tau. So macam I dah tengok kat TikTok, letak yogurt bagi dia berlemak dan berkrim sikit. And then dia macam tak melekat. So I letak garam. And then letak sedikit cukup rasa. Boleh tambah black pepper, chili flakes pun okey lah kalau nak bagi pedas sikit. And then the last thing, I letak baby spinach. And then dah siap. Sangat simple. Korang boleh try. Serius sedap weh. Ini version yang tanpa pre-gluten dan tanpa cili kisar dekat rumah. So I makan ni bertambah-tambah. Sedap lah, saya cakap korang kena try. Best. Selamat mencuba.